Dekat tangan aku sekarang ni adalah Soundcore Liberty 5 dari Anchor, yang mana dia punya casing ni agak menarik. Dia bukan kepak ke atas, tapi kalau korang nak buka, korang perlu slide sahaja. Dan ini adalah earphone dia. Memang sangat cantik, sangat padu. Nampak tak ni? Okey, katalah telinga korang besar sedikit, jangan risau sebab dia ada bagi extra ear tip ni. Korang boleh pilih daripada saiz XS sampailah saiz XL. Semua ada dekat sini. Dia punya casing ni pun ada Type-C untuk cas, dan bateri dia boleh tahan sehingga 12 jam. Tapi kalau bateri dah habis, korang masukkan je dekat casing dia macam ni, dia akan cas dan boleh tahan sehingga 48 jam untuk dengar lagu ataupun tengok movie secara berterusan. So guys, harga dia memang agak mahal sikit, tapi kualiti dia, design dia, yang penting dia punya suara tu lah. Kalau korang onkan ANC dia, ANC ni adalah Active Noise Cancelling, korang akan berada dalam dunia sendiri. Dan juga dia ada Dolby. So kalau korang tengok movie kan, tak kisahlah tengok movie yang ganas-ganas ke apa, benda tumbuk-tumbuk ke kan, letup sana letup sini kan, korang akan dengar macam tengok wayang tau. Kiri kanan, atas bawah, depan belakang, sebab digunakan sistem Dolby dekat earphone ni. Mantap, serius. Soundcore Liberty 5 daripada Anchor. Kalau korang pentingkan kualiti bunyi, ini yang korang kena dapatkan.